Kucing. 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 Hai kawan-kawan, bersua kita lagi. Inilah rutin hobi saya, bermain dengan kucing kesayangan saya, Budi dan Koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam memberikan amalan membaca. Nama diberi Nur Iwani Zulaika binti Muhammad Ahir, tahun 5 Albiruni dari Sekolah Kebangsaan Melimau 1 yang berkod MBB 1031. Kawan-kawan ada tak macam saya yang sukakan kucing? Kucing merupakan haiwan peliharaan yang paling popular kerana kecomelan dan sifat manjanya. Kawan-kawan yang suka kepada kucing dan ingin membela kucing, jom saya kongsikan satu buku yang telah saya baca. Ini dia, Kitab Para Kucing yang ditulis oleh Eman Dani, diterbitkan oleh penerbitan Caterpillar Malaysia Sendirian Berhad pada tahun 2019 dan mempunyai 195 buku surat. Di setiap helaian buku surat buku ini syarat dengan cerita, info, tips, fakta yang disampaikan oleh sekumpulan penulis yang mempunyai minat dan pengalaman banyak tentang kucing. Dalam penulisan mereka, pelbagai maklumat telah dikongsikan, di mana penulisan itu diletakkan di bawah tajuk-tajuk yang menarik. Ditambah pula dengan ilustrasi gambar kucing yang comel mengikut karakter cerita, membuatkan kita rasa ingin terus membaca tanpa rasa bosan. Selepas membaca buku ini, baru kita akan tahu tentang perbezaan antara peminat kucing dengan pecinta kucing. Bukan mudah sebenarnya nak jadikan kucing ini sebagai haiwan kesayangan. Yalah, banyak benda yang perlu kita fikirkan. Seperti jenis, umur, kesihatan, pemakanan, tempat tinggal dan paling penting persetujuan ahli keluarga. Dan jangan lupa juga tentang perasaan jiran tetangga kita ya. Selain itu, di dalam buku ini juga ada mengajar kita tentang bahasa kucing melalui ekor dan postur tubuhnya. Kita akan tahu emosi dan interaksi kucing. Contohnya, kalau kucing itu menggigit manja dan menggeser ke kepalanya, ia bermaksud tanda kasihnya kepada kita. Sehubungan dengan itu juga, terdapat kisah-kisah sukarelawan yang menyelamatkan kucing jalanan yang membuatkan hati saya tersentuh. Bukan semua orang boleh jadi dan buat seperti mereka kan? Info daripada klinik Dr. Hazri, seorang doktor veterina yang memberikan banyak ilmu tentang kucing dan penjagaannya, seperti mengenali baka kucing, keperluan habitat kucing, kesihatan, penyakit kucing dan juga isu pemandulan kucing. Bak kata pepatah, lagi banyak kita baca, lagi banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat daripada buku ini. Daripada tidak tahu, sekarang jadi serba tahu tentang kucing kan? Baru seronok nak jadi pembela kucing. Apa pun yang kita ingin buat, kalau berlandaskan ilmu, semua akan menjadi betul dan mudah. Jom dapatkan buku ini untuk mengetahui lebih lagi tentang dunia kucing. Dan secara tidak langsung, kita dan kucing peliharaan kita dapat hidup bahagia bersama. Sekian, terima kasih.